Topik hutang sentiasa menjadi topik hangat dalam kalangan masyarakat Malaysia sebab kebanyakan benda kalau nak beli cash, maybe it's not really making sense. Contohnya nak beli rumah. Saya ingat lagi zaman mak saya sendiri, mak saya beli rumah teres berharga 70,000. Value ketika mak saya jual 10 tahun yang lepas, it was already 500,000. So in other words, dia 10 kali ganda lah harga rumah yang dibeli 30-40 years ago. So ini realitinya. Tetapi malangnya gaji tak adalah naik 10 kali ganda. Kalau nak dibandingkan dengan zaman mak saya, fresh graduate engineer at that time, gaji dalam RM1,800. Sekarang ni berapa? Maybe 3,000, 3,500, 4,000 kira memang bagus lah tu. Sedangkan harga rumah naik 10 kali ganda. So disebabkan itu, keberangkalian nak beli rumah cash pada zaman sekarang ini agak-agak sukar. So adalah instrumen hutang. Saya nak fokus kepada mereka yang buat hutang melebihi daripada kemampuan anda masing-masing. For example, ada orang umur baru 28 tahun tapi hutang dah keliling pinggang. Mereka yang berada dalam situasi yang sama ini, apakah cara untuk anda bebaskan diri? Cara step by step macam mana nak menghapuskan hutang-hutang jahat anda. So ada 3 langkah. Langkah yang terakhir, langkah yang paling power untuk anda semua. So bagi mereka yang nak tahu caranya, tengok video ini sampai habis. Cara untuk anda mengatasi hutang anda adalah untuk tahu berapakah jumlah hutang yang anda ada. So first step, senaraikan dulu semua hutang-hutang yang anda ada berserta dengan jumlah dan juga berapakah monthly installment yang anda kena bayar. Step yang kedua, bila anda dah nampak jumlah hutang anda dan berapakah installment hutang yang anda kena bayar, so what you want to do is anda kena susun ikut priority. So step yang kedua adalah susun ikut priority mana satu hutang yang anda nak hapuskan terlebih dahulu. Kalau nak lagi bagus, berapakah tempoh masa hutang itu? Some of you mungkin ada tempoh pinjaman yang panjang, let's say 30 tahun, 20 tahun. Some of you mungkin pendek, right? Ada yang 10 tahun or even 5 tahun. Step yang ketiga, pilih cara yang sesuai untuk anda hapuskan hutang ini satu persatu. So kat sini saya akan kongsikan kepada anda 5 jenis ataupun 5 cara nak settle hutang anda. Cara yang pertama adalah menggunakan teknik debt swap. Anda tukarkan hutang sedia ada anda kepada hutang yang lain yang memberi kadar keuntungan yang lebih rendah berbanding dengan hutang sedia ada. Paling senang nak menggunakan teknik debt swap ini adalah credit card. Maksudnya kalau anda ada outstanding loan dekat satu credit card, let's say credit card A, baki hutang RM10,000 yang mana anda dikenakan interest 18%. So some bank mereka offer credit card bank tersebut tapi untuk anda pindahkan hutang credit card A ini kepada hutang let's say credit card B dengan kadar faedah kosong ataupun lebih rendah daripada yang sebelum ni. So let's say kalau bank A charge anda 18% setahun, mungkin bila anda pindah, mungkin anda boleh bayar dalam masa yang ditetapkan, let's say setahun, with a lower interest rate, let's say 8% or even 4%. Ataupun ada juga setengah bank, based on credit score anda, mereka boleh bagi 0%. So maksudnya apa? Anda dapat kurangkan kos pembayaran semula kepada bank. Yang kedua adalah debt stretch. Debt stretch ni maksudnya anda panjangkan tempoh pinjaman anda. So for example, let's say anda buat personal loan, mungkin anda buat 10 tahun dan apa yang anda buat dengan debt stretch adalah anda panjangkan loan anda, tempoh loan anda daripada 10 tahun kepada 20 tahun, yang mana dia akan mengurangkan monthly installment yang anda kena bayar semula kepada bank setiap bulan. So the logic untuk buat debt stretch ini ada satu sahaja, iaitu untuk cash flow. Let's say anda betul-betul tenat, duit tak cukup nak bayar barang-barang keperluan, dipenuhi dengan hutang lagi sekeliling pinggang. So what you want to do, anda nak percantikkan cash flow management anda boleh buat debt stretch. Tapi kalau anda buat debt stretch ini bertujuan untuk buat loan lagi, itu memang saya haramkan. Sebab bila anda buat macam tu, anda akan menggali lubang kubur anda dengan lebih dalam lagi. Cara yang ketiga iaitu debt snowball. The goal here adalah untuk anda bayar hutang
paling kecil dulu untuk dapatkan momentum psikologi. Let's say anda dah susun dah hutang A, B, C, D, E. So the goal dia adalah untuk takluk dan tutup dulu loan paling kecil. Lepas anda dah berjaya tutup loan paling kecil, monthly installment yang anda kena gunakan untuk bayar loan paling kecil ini, anda terus bayar loan yang kedua terkecil dan seterusnya. So it becomes a snowball. Eventually dia akan habiskan semua loan-loan anda. Yang keempat dipanggil debt avalanche. Debt avalanche ini adalah anda fokus bayar hutang yang memberi kadar faedah paling tinggi dulu. Sebab cara ini jimat paling banyak faedah dan paling cepat habiskan hutang dari sudut matematik lah. The goal dengan debt avalanche ni, anda nak hapuskan hutang yang mempunyai kadar faedah yang paling tinggi terlebih dahulu. Tak kisahlah sama ada hutang ini jumlahnya besar ataupun kecil. Contoh, anda ada hutang A, B, C. Hutang A adalah hutang kredit kad mengenakan 18% kadar faedah. Hutang B, hutang kereta. Let's say bagi 3%. Hutang C pula is a personal loan bagi 8% kadar faedah. Last but not least, hutang D adalah hutang PTPTN, 1% kadar faedah. Kalau menggunakan teknik debt avalanche ni, anda akan selesaikan dulu hutang kad kredit yang mengenakan 18% kadar faedah sebab dia sangat-sangat tinggi, betul? Kemudian tutup hutang personal loan yang memberi 8% kadar faedah. So that's how you use teknik debt avalanche. And last but not least, yang kelima adalah debt consolidation. So debt consolidation ini adalah anda gabungkan semua hutang-hutang kecil yang anda ada ke dalam satu hutang dan anda hanya fokus untuk bayar satu hutang itu sahaja. So normally, orang yang menggunakan debt consolidation ni orang yang menggunakan teknik refinancing biasanya lah. So let's say anda ada rumah. Anda ada rumah A yang mana rumah ini anda dah beli 20 tahun yang lepas. So anda dah bayar setiap tahun and rumah ni dulu anda beli harga 100,000. Anda buat loan 100,000. Selepas 20 tahun harga tu dah jadi let's say 300,000. So 300,000 ada kenaikan 200,000 dekat situ. Dan anda ada hutang-hutang kecil. Hutang A, B, C, D, E. Hutang motor 5,000. Hutang kad kredit 10,000. Hutang personal loan let's say 20,000. Hutang kereta let's say 50,000. Dan hutang PTPTN, let's say 18,000. What you do is you can refinance rumah A ini dulu 20 tahun yang lepas anda buat loan 100,000. Tapi sekarang ni value rumah tu dah naik 300,000. So what you do is, let's say anda refinance 200,000. Anda buat pinjaman bank 200,000. Bila bank dah bagi 200,000 kepada anda gunakan duit baki tu untuk tutup loan rumah A, tapi sekarang anda ada loan rumah yang barulah. Tapi anda dapat extra cash. Extra cash itulah yang anda gunakan untuk tutup ke semua hutang-hutang A, B, C, D, E ni. So now anda ada berapa hutang? Anda ada satu hutang, which is hutang rumah. Tempoh pembayarannya mungkin 30 tahun. Kadar faedahnya sangat-sangat rendah, mungkin 4% atau 3.5%. Okay, bergantung kepada credit score anda. Anda hanya perlu fokus untuk bayar hutang rumah sahaja. Hutang-hutang lain, hutang motor lah, hutang kereta lah, personal loan lah, credit card lah, PTPTN, semua dah desak menggunakan teknik debt consolidation. Dan teknik debt consolidation ni adalah teknik yang digemari oleh kebanyakan perancang kewangan seperti saya ataupun mereka yang dalam industri hartanah, sebab of course dia dapat mengurangkan hutang-hutang yang satu, tempoh loan itu pendek, dan kedua, kadar faedah yang tinggi. Tetapi ada masalah dengan debt consolidation ini. Masalah yang pertama, anda tambah hutang baru. Masalah yang kedua, tempoh loan pinjaman anda panjang. Bermaksud kadar keuntungan yang anda kena bayar kat bank tinggi. Masalah yang ketiga, komitmen bulanan anda akan jadi kecil. Sekecil-kecilnya yang menyebabkan kalau anda tak tukar tabiat buat hutang ini, anda akan buat hutang baru. Normally, debt consolidation ini anda hanya boleh guna sekali atau dua kali je dalam seumur hidup anda. So let's say anda dah guna satu, anda hanya ada satu peluang sahaja lagi. So that's why it's not something yang saya akan nasihatkan orang untuk buat tanpa ilmu yang betul. So nasihat saya, kalau nak menggunakan debt consolidation ini, kalau nak selamat, dapatkan khidmat nasihat seorang perancang kewangan berlesen dengan Bank Negara Malaysia ataupun Suruhanjaya Security Malaysia. Or anda boleh jumpa mana-mana penasihat AKPK, sebab anda betul-betul gunakan debt consolidation ni is like your last resort. Walaupun saya dah kongsikan kepada anda beberapa teknik, beberapa cara untuk menghapuskan hutang anda, it is still a journey. Like I say, hutang wajib dibayar. Kalau anda tutup dengan buka hutang baru, maksudnya still hutang. Whatever that I share with you adalah untuk mengoptimalkan pembayaran balik hutang anda dengan lebih efektif. Itu saja yang saya buat dalam video ini. Tapi yang penting adalah habit itu. There's a reason kenapa anda mempunyai hutang keliling pinggang.
anda kena betulkan habit supaya anda tak mengulangi kesilapan di masa akan datang. Last sekali, saya nak tanya kepada anda semua yang tengok sampai habis. Cuba kongsikan dekat dalam ruangan komen, apakah teknik hutang yang anda pernah gunakan untuk menghapuskan ataupun menutup hutang anda sendiri? Komen di bawah. Kalau anda berminat nak tahu lagi topik-topik kewangan, topik-topik pelaburan ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubair supaya anda tak tertinggal video-video yang saya keluarkan. That's all from me. Saya akan jumpa anda dalam video saya yang seterusnya.